3 ciri bisnes suri rumah, income 5 angka. Sebenarnya suri rumah ni adalah orang yang paling busy dalam dunia ni. Mana taknya bangun pagi je dah start buat kerja. Betul tak? Tapi kan, tak mustahil pun suri rumah boleh jana income 5 angka dari rumah. Nak tahu tak macam mana? Fiza nak sharekan 3 ciri bisnes suri rumah, income 5 angka sebulan, hanya duduk rumah saja. Dan ciri nombor 3 tu adalah ciri yang paling penting. So, make sure korang dengar sampai habis. Jangan lupa follow, like, repost dan sharekan pada ramai lagi sahabat kita yang lain. Supaya yang pertama, make sure pilih bisnes yang ada sistem. Bisnes yang ada sistem ni ialah bisnes yang boleh guide kita satu persatu daripada mula kita start bisnes sampailah kita berjaya. So, suri rumah pun boleh jana income dengan guidance yang betul daripada mentor. Yang kedua, bisnes tu mestilah buat daripada rumah kan? Supaya suri rumah yang duduk kat rumah tu sambil buat kerja rumah pun boleh jana income 5 angka setiap bulan. Yes! Alhamdulillah, bisnes yang Fiza tengah buat sekarang, bisnes yang buat hanya daripada rumah, tak perlukan kedai, tak perlukan staff, tak perlulah kita nak keluar rumah, tak perlu pun jumpa orang sangat dan boleh buat ikut masa sendiri. Jadi, kita boleh plan masa kita untuk buat kerja rumah dan untuk buat bisnes. Mudah kan? Yang ketiga, yang paling penting ni ialah ada sistem mentoring yang lengkap. Dapat guide kita satu persatu daripada kita mula bisnes sampai kita boleh jana income dari rumah. Kelas Zoom, kelas online disediakan almost setiap hari untuk kita belajar dan kita boleh contact mentor kita 24/7 supaya tak terlanggar tiang. Korang fikir tak nak income macam ni? Income 4 ke 5 angka setiap bulan tanpa paksa orang. Nak join Fiza dan tim Al-Rujah Circle? Klik tudung kuning, cari link di bio, isi sedikit maklumat dan tunggu Fiza kontak secepat mungkin. Ingat, suri rumah pun boleh jana income 5 angka jika fikir jadi, pasti jadi.